Okey, baik. Antara bahan utama yang ada dalam minuman sihat Wandeva ni, yang pertama iaitu krema bukan tenusu, iaitu protein susu. Antara kelebihan protein susu ni, dia mudah larut dalam air panas. Yang kedua, dia mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi. Yang ketiga, dia bebas kolesterol. Yang keempat, dia bebas lemak trans. Dan yang kelimanya, dia lebih tahan lama berbanding susu segar biasalah. Antara khasiat utama kata krema bukan tenusu ni ataupun protein susu ni, ia membantu menahan dan mengurangkan rasa kepahitan kopi. Dia membantu menambahkan rasa halus dan kaya dengan kopi. Membantu menjadikan kopi lebih menarik, membantu meningkatkan tenaga dan fokus, membantu membina dan memperbaiki otot, membantu pemulihan selepas bersenam, membantu mempercepatkan proses pemulihan otot selepas aktiviti fizikal. Ia juga membantu meningkatkan sistem imun. Dia kaya dengan kalsium, di mana dia baik untuk kesihatan tulang dan gigi, dan ia juga sangat membantu untuk penurunan berat badan.